Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, hari ni kita ada dekat Teluk Senangin. Tapi bukan Teluk Senangin yang dekat bahagian-bahagian Celik tu. Yang ni Teluk Senangin yang belah lagi satu tu lah. Yang tempat yang kalau kita casting kita pergi dekat ada batu sebelah sana tu. Sekejap kita tunjuk sikit. Okey. Tempat ni nak santai-santai, kalau korang nak mandi pun boleh juga ni. Sekejap kita tunjuk. Okey, kalau tempat yang casting tu dekat belah sana lah yang biasa kami pergi, belah sana. Sini kita nak membottom. Hari ni kira trip kami trip membottom lah. Saya berdua je dengan master kita, Master Naim kita. Okey. Main batang 15 kaki lah. 15 kaki. Tak biasa pun nak main batang apa ni, panjang-panjang ni, root surf ni orang kata. Root surf ni kita tak biasa, tapi kita nak santai-santai. Dah lama kita tak turun. Last kita turun bulan lepas ke bila tak. Tapi itulah yang kita turun tak dapat apa-apa. Jadi tak adalah videonya. Okey, semoga hari ni adalah manis-manis je kan. Adalah manis-manis je orang kata. Tak kisahlah kecil ke besar ke, harap adalah manis-manis je. Okey, apa pun kita cubalah dari petang sampai ke malam, insya-Allah tengok sampai umpan habis ke, ataupun tengok yang mana dululah. Okey. Apa-apa pun macam biasa, sebelum kita mulakan kita punya misi kita untuk kali ni ataupun untuk hari ni, macam biasa saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah saya punya YouTube channel bantu kita dekat situ. Okey, kita akan loading dulu barang. Kejap lagi kita akan sambung lagi. Alright, let's go. Okey, kita dah pasang umpan. Yang ini master kita ni, member kita ni dia pakai tanduk ragung. Jadi batu 150 gram, isi kepala ikan. Dia pakai tanduk ragung. Okey, ini root 15 kaki Daiwa Phantom. Nampak ke apa nak panas-panas ni? Ni dia Daiwa Phantom bersama dengan Daiwa Surf. Okey. Jom 15 kaki. Ini first time ni pakai apa ni, tanduk ragung ni. Biasalah kami surf memang baru nak belajar, baru nak menjinak kan. Okey, luncur. Mantap, mantap. Lupa nak ke depan tadi, tunjuk dekat reel tu, bagi tali tu keluar. Okey, itulah rupa dia. Lancar balingan pertama kita. Kita pakai umpan isi ikan. Yang tu dia pakai kepala. Kita pakai badan. Kita perambut biasa lah, tapi dua mata lah. Yang ni perambut lama ni, malas nak ikat perambut baru. Okey. Kemudian root kita. Untuk root kita kejap kita tunjuk sikit. Ni anjing jangan pula makan umpan tu. Ada mata kain. Okey, root kita root bow slide. Ini root surf bow slide. Ini TML 246. Dia punya siri kodnya bawah ni, tak silap. Ni dah 246. Okey. Bow slide nya warna merah. Lawa root dah. Okey. Kita tengok boleh hanyir ke tak boleh hanyir dia punya root hari ni. Alright, let's go. Okey, kita nak buat balingan pertama kita. Root bow slide. Hanyir kot hari ni boleh kita cuba. Mantap. Okey, sekarang kita sambung lagi. Okey, ni balingan pertama. Harap-harap terus hanyir je, mana kita tahu. Petang-petang ni lebih kurang dekat asar dah ni. Okey, let's go. Ini mancing nombor 2 kita. Mancing nombor 2 kita ni pun 15 kaki juga, tapi yang ni yang tak ada jenama punya. Yang ni yang murah punya, berat pun mat ni. Yang ni kita pakai perambut biasa saja. Kalau tengok dekat sini perambut 2 mata atas bawah. Yang ni batu saiz 120 gram. Cuba dulu lah. Kalau melayang kita up lah. Kalau tak melayang kita kekal kan. Yang ni kira macam mancing biasa saja je. Yang ni mancing lama kita ni. Ring pun dah tak apa nak cantik lah ni. Dia punya ring pun dah karat-karat, ada yang dah rosak dah pun kan. Tapi boleh lah nak buat yang ni, cari ikan-ikan kecil-kecil orang kata.
apa ni orang kata, duri lama pun jadilah. Okey. Untuk umpan kalau yang ni kita pakai ulat pasir tau. Ulat pasir ataupun udang ni lah. Udang kecil ni. Ni udang. Dan lagi satu ulat pasir. Ulat pasir mungkin ada yang tak tahu lagi kan. Untuk ulat pasir ni dia rupa ulat pasir. Ni rupa ulat pasir kita. Yang ni yang saiz besar punya. Saiz besar ni kalau kat tempat saya ni 90 sen lah seekor. Kalau saya kecil 80 sen. Macam tu lah. Okey, itu untuk umpan dia. Right. Untuk petang ni cuaca masih okey lagi. Dan keadaan air kalau tengok jadual, air mati lah macam tu. Air mati separuh macam tu lah. Okey. Tapi kita cuba tengok. Kalau ada hasil kan kita akan update dari semasa ke semasa. Untuk trik kali ni memang kita akan bersantai setelah sebulan juga kita tak turun mancing ni. Alright. Ni kita pakai sama juga. Tangan kita pakai ni je, tempat memegang ni. Okay, let's go. Okey, sudah balingan pertama kita untuk mancing santai. Kita letak loceng. Kemudian kita tegangkan tali kita. RM1 ni. Sangkut bro, balin-balin. Ni keadaan petang. Yang ni kita pakai ulat pasir ni. Macam biasa kan ulat pasir. Dia memang laju lah. Ikan-ikan kecil tu kan. Tak tahu ikan apa lagi ni. Tak strike lagi ni. Okey. Ni keadaan petang. Orang dah semakin ramai dah ni. Dari sini sampai hujung sana tu. Memang ramai lah. Ini memang spot. Kalau nak mancing memang syok lah. Sambil-sambil santai kan. Sambil-sambil kalau nak mandi, budak-budak nak mandi pun boleh. Ni waktu petang, waktu asar ni lebih kurang. Time asar. Okey. Right, berapa kan kita akan sambung lagi. Ni ada ikan tengah makan ni. Tapi ikan kecil lah. Yalah kita pakai ni kan, apa ni? Ulat pasir. Ulat pasir memang laju lah. Alright. Berapa kan kita akan update lagi. Alhamdulillah. Kita strike. Sangkut, bodoh lah. Dah strike dah. Aduh. Bodoh depan ni yang sangkut tau. Kena juga. Aduh. Dah lah ada ikan bro. Oi. Aish. Siut tu. Habis cok kepala dengan ekor. Aku nak bakar. Rezeki dia. Ui, tak boleh ni bro. Sekali lagi bro, minta bantuan. Ada tapi jangan sangkut Jangan sangkut Berat longgo. Tu dia lesen kita. Aduh. Dia ni nak buat apa? Patut tak sangkut. Patut tak sangkut. Aduh. Kita dapat berbola. Aduh. Dah tengok sikit. Kita tengok sikit. Duri gelama ataupun berbola. Tak ada rasa. Lucu
Tak ada asam lawan. Lagi bahaya. Oh, tak ada. Nasib baik. Nasib baik. Okey, ini keadaan petang kita. Orang ramai hari Minggu. Tapi tu depan kita ni selalu sangkut lah. Ada pukat dengan rawai kot depan ni. Boleh katakan tiap kali baling tu kalau nak angkat mesti kena punya. Tapi tak apa, kita steady lagi. Masih meneruskan. Selagi dia tak makan kita punya batu, okey lah. Setakat ni mata sajalah habis banyak. Mata patah, bengkok apa semua. Okey, sekarang kita sambung lagi. Okey, kita cuba lagi ulat pasir dengan udang. Mau habis tu. Tak ada sembat ni. Serentak tak faham. Dia tak lekat lucu. Aduh. Lucu. Oh, ulat pasir ya. Dia nak merakus aku punya ulat pasir. Wah. Dapat lesen. Wah. Apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Apa? Ulat pasir orang. Nanya lesen. Alhamdulillah, kita strike lesen. Dapat gelama. Okey, dengan ini kita punya rod sudah hanyir. Ini saiz juga ni. Kita ingatkan tadi tak ada apa. Sebab dia tak melawan, dah lama kena mak, tak pasal. Alhamdulillah, kita strike. Dapat gelama apa ni tak tahu ni gelama apa ni, bukan gelama pisang ni. Kalau gelama pisang dia ada gigi dua tajam ni. Yang ni tak tahu apa. Tapi saiz juga. Alhamdulillah. Okey, kita cuba lagi. Right. Okey, ni umpan kita pakai isi ikan. Yang tadi tu kita pakai kepala ikan. Okay, let's go. Jom kita cuba. Okay, ni kita dah set up. Sekarang ni kita nak tengok brother kita first strike juga ni, mancing kecil dia ni. Hari kita tengok ikan apakah dia dapat. Gelama kot. Kau gelama besar macam aku tu. Main tak apa tadi je main. Gelama tu. Kena gelama besar macam aku tadi tu. Kita tak tahu, janganlah cuba-cuba nak bagi lepas kan. Apa dia? Mana? Gelama? Try angkat. Tukar? Kan? Angkat. Oh, duri. Mulialah sikit. Di Alduri. Okey lah. Daripada yang tadi tu tak senyum oh, kalau kena yang tadi tu. Aduh, nasib baik bukan berbola. Nasib baik bukan dia. Okey, ni keadaan tengok berada tersangkut lagi. Ni keadaan petang. Kejap lagi kita sambung lagi, okey. Dah hari pun dah nak gelap dah ni. Okay.
Gelama kah? Gelama kah? Kalau gelama pun kecil lah. Ataupun duri ni. Jangan berbola sudah. Kalau berbola nanya. Duri. Okey, kita dapat duri. Dia makan udang. Alright. Hasil kita. Okey. Okay, kita cuba lagi sementara sebelum gelap ni kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, ni cara dia lah. Kalau kita pakai stok ni. Apa entah nama dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lagi. Okey, alhamdulillah kita strike lagi. Tengok pula ikan apa? Gelama atau duri? Tu biasa ikan target kat sini lah, gelama duri. Jangan berbola je, jangan berbola. Berbola nanya kita. Okey, kita dapat gelama. Alhamdulillah, kita dapat gelama pula. Okey. Kita cuba lagi. Ni kita bagi dekat anjing-anjing ni dulu, bagi depa kenyang. Kan tak ada depa kacau kita kan. Okey, nah kita bagi kat dia. Nah, tadi duri ni gelama. Alhamdulillah, kita strike lagi. Kita strike lagi di waktu petang ni. Tadi awal-awal kita banyak sangkut ya. Ni dah petang ni, alhamdulillah. Okey, kita dapat gelama lagi. Gelama saiz suncun ni kalau kita nak buat umpan. Tapi tak apa, kita bagi lagi dekat anjing-anjing ni. Ha? Kita dapat gelama lagi di waktu petang. Okey, hujung-hujung alhamdulillah ada lagi strike. Oh, melawan ni. Oh, melawan. Aduh, sangkut terus. Oh, lepas. Macam kasur sikit. Oh, tu dah naik. Apa benda tu? Oh, kita dapat gelama saiz. Gelama saiz lagi. Alhamdulillah. Gelama saiz lagi ya. Mantap ni. Ni buat lauk ah. Ini kita buat lauk. Besar ni. Okey. Padu. Saiz-saiz ni memang mantap. Ni ulat pasir Okey. Gelama. Buat stok kau umpan, kalau umpan sardin habis lah. Tak tahulah waktu malam, tapi saiz juga ni. Ni alhamdulillah. Saiz. Tak tahu lah korang boleh nampak ke tak. Sekejap lagi lah kita tunjuk kita buka tu.
Oh, saiz bro. Tapi jauh lah. Aku balik. Okey, ini dia. Saiz juga gelama. Okey. Saiz macam tadi. Alhamdulillah. Gemuk-gemuk ni. Ini gelama apa kalau korang tahu, korang bagi tahu kita dekat komen lah. Okey. Kita dapat duri. Kita dapat duri. Duri saiz juga ni. Boleh tahan juga saiz dah. Cantik macam kasar. Lepas tu tak ada rasa apa-apa. Duri rupanya. Okey. Hujan ni malam-malam ni. Right, kita cuba lagi. Alhamdulillah. Ni saiz kasar ni. Saiz kasar. Saiz kasar. Gelama lagi. Saiz kasar. Yang ni gelama pisang. Okey, kita dapat gelama pisang. Okey. Aduh. Siapa punya mata polo sini? Haram jadah betul. Okey, ni dia gelama pisang. Alhamdulillah, saiz kasar juga ni. Boleh tahan dah. Alright, laut di waktu malam ni tengah hujan ni. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, kita dah sampai waktu petang dekat maghrib dah ni. Kalau malam sekarang kita takut tak dapat nak buat video. Jadi kita buat dulu. Sementara tu kita tengok sikit. Beradik ni dia tarik apa? Tarik perambut. Oh, dia tarik perambut. Tengok sikit. Oh, yang ni tadi. Betul lah tu. Okey. Kenapa bro? Oh, cantik ni. Apa? Apa punya ni? Oh, kecil ni. Kecil. Itu sampai kecil. Panjang. Panjang tu. Tak nak. Okey, ni kejap lagi kita settle kan. Okey, apa-apa pun kalau sekarang kita ada dapat strike yang cantik-cantik, kita akan update lah. Yang ni takut apa, buat malam kita takut tak dapat buat video. Jadi sampai sini sajalah kita punya video kita untuk kali ni. Ataupun untuk hari ni, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Macam biasa, yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, kita nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe lah kita punya YouTube channel kita. Okey. Alright, apa-apa pun, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Bye.